Apakah hukum orang yang suka menceritakan hal orang dan dia sebarkan? Dengar baik-baik orang dengung. Hukum cerita cakap hal orang adalah harus. Sebab tu kita buat majlis ilmu hukum. Kalau tidak kita tak erti. Dengar ulang balik. Hukum cakap hal orang harus. Cakap hal bini orang harus. Cakap hal laki orang harus. Cakap hal menatu anak dara orang janda harus belaka. Dalam kata haram cakap hak uduh. Jelas lagi lah. Nah. Jadi kalau cakap hal bini orang harus. Cakap dia cakap hak baik. Aku nak khabar kamu ni, menjangan khabar kat orang, aku baru tahu. Benda. Bini tu imam Sungai Udang kita. Faham? Bapa pula, kamu jangan bising. Rupa-rupanya bini tu imam kita tu pandai masak. Nasi dagang, nasi minyak, nasi kabu, boleh belaka. Hal nasi pandai belaka. Halal ke haram? Cakap gitu. Cik jawab kalau tidak bodoh. Halal lah. Faham tak lagi? Cakap hak orang boleh, cakap hak boleh. Faham? Nak cakap hak anak dara orang hak boleh. Rupanya anak dara Cik Ani pula rumah aku tu. Faham? Beranak dia negeri orang putih dulu, baru aku tahu. Tak ada haram. Tak salah cakap gitu. Faham? Yang jadi dilarang itu kita duk cakap hak uduh. Tu imam nikah pula. Nampak? Nak faham hak dalam kain hak uduh. Situ haram. Faham? Nabi kata man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khaira. Barang siapa beriman dengan Allah, beriman dengan hari kiamat, maka cakap yang baik. Faham? Nak cakap hal orang, halmu, apa pun, cakap dah. Cakap yang baik-baik. Tapi manusia ini kalau cakap hal dia nak cakap hal baik. Kalau nak cakap hal orang, dia nak cakap hak uduh. Situ perangai. Jadi baik tak usah cakap. Dah. Learning kalau orang bubuh cerita uduh, kita tak siasat. Gitu pula. Terus selalu. Kita nak mampu Tok Imam Sejik Sungai Udang ni, nak mampu. Rasa kita tak berahi dia. Kita nak mampu. Ada orang yang tak berahi, takat dia seorang. Takat dia tak berahi. Cukup habis situ. Tapi hak uduh lagi, bukan dia je tak berahi. Dia nak suruh orang lain pun tak berahi kau. Maka cari isu. Cari isu Tok Imam, ada isu. Faham tak lagi? Bila tak ada isu, dia buat cerita. Bang biti sikit. Faham tak? Saya bawa lah WhatsApp. Mudah tak orang pakai? Gitu pula. Nampak juru. Bila ni, faham? Masuk neraka belaka tu. Jangan main-main. Pada bayi anu, siasat dulu. Bukan Tok Guru cerita. Faham tak lagi? Orang awak. Kita ni siapa? Kita ni kaki pelawak. Betul tak? Banyak pelawak kita ni. Hak orang banyak kita nak tambah-tambah. Jadi kalau hak baik, dengar hak orang, sebarkan. Kalau hak orang hak sungguh jahat, jangan sebar lagi. Kerana apa? Dia mudarat. Melainkan bila kita sebar kejahatan orang itu, ada kebaikan bagi agama, ada kebaikan kepada masyarakat, kebaikan kepada rakyat. Boleh kita sebarkan keburukan. Faham?